Pernah tak korang cuba takut-takutkan kawan atau family sebab nak suruh dorang stop buat benda buruk tapi last-last dorang makin degil? Selamat kembali semua. Hari ini dalam penerangan kita yang padat ni, kita nak bongkar satu rahsia psikologi manusia yang serius sangat mengejutkan. Berdasarkan kajian tingkah laku, kalau korang ingat menakutkan orang tu adalah cara paling berkesan untuk buat dorang ikut cakap kita, korang mungkin kena ubah fikiran lepas ni. So, cuba kita fikir logik kejap. Kita selalu anggap kalau kita nak seseorang berhenti buat sesuatu yang bahaya, kita kena tunjuk ancaman yang paling ekstrim, betul tak? Kononnya makin takut dorang, makin cepatlah dorang ikut arahan. Tapi tahu tak, apa yang data dan kajian psikologi tunjukkan adalah sebaliknya. Taktik extreme fear ni sebenarnya sangat kerap gagal. Benda ni memang melawan logik akal kita. Jadi, kenapa perkara ni boleh berlaku? Okey, jom kita dive in. Kita akan tengok 4 bahagian. Pertama, teori asas lengkung ketakutan. Lepas tu kita akan tengok macam mana benda ni digunakan dalam kempen politik, kehidupan harian kita dan last sekali, peperangan cyber. Alright, kita mula dengan asas dia dulu. Teori lengkung ketakutan. Kajian tunjuk yang hubungan antara tahap ketakutan dengan kepatuhan kita ni rupanya berbentuk macam satu lengkung. Bila ancaman tu terlalu rendah, manusia memang tak peduli langsung. Tapi, bila kita paksa tahap ketakutan tu sampai jadi terlampau ekstrim, otak manusia akan secara automatik on satu sistem yang dipanggil mekanisme pertahanan psikologi. Maksudnya, otak kita akan reject terus amaran tu sebab benda tu terlalu berat nak diproses. Waktu inilah manusia mula menafikan realiti atau keluar alasan klise macam, benda tu tak akan jadi ke akulah. Ini sebenarnya cara automatik otak kita nak kurangkan rasa terancam tu. Jadi, bila kita guna ketakutan ekstrim, apa yang kita dapat cumalah penafian dan sikap tak peduli. Memang tak jalan. Rahsia perubahannya yang sebenar adalah pada tahap kebimbangan sederhana. Inilah sweet spot dia. Tahap ni tak terlalu ekstrim sampai otak kita shut down, tapi cukup kuat untuk buat kita rasa risau dan akhirnya ambil tindakan untuk berubah. Boleh ikut setakat ni? Jom kita tengok macam mana teori ni diaplikasikan dalam dunia sebenar. Kita masuk arena pertama, realiti kempen politik. Kita tahu ahli politik memang selalu guna kempen menakut-nakutkan untuk menang undi. Tapi cuba perhatikan beza dua pendekatan ni. Kalau diorang tabur amaran ekstrim macam, kalau parti lawan menang, ekonomi akan musnah total, negara hancur, kempen macam ni selalunya tak berjaya. Pengundi rasa benda tu tak masuk akal dan terus nafikan. Tapi cuba bayangkan kalau diorang bagi amaran yang sederhana dan nampak realistik macam ada potensi kenaikan harga barang dapur kalau dasar ni dilaksanakan. Taktik amaran sederhana ni jauh lebih berbisa dan lebih mudah pengundi nak terima. Biar saya lajukan dengan 3 contoh supaya korang nampak dengan lebih clear. Pertama, isu subsidi. Kalau kerajaan bagi amaran sederhana yang subsidi akan dipotong sikit-sikit, rakyat lebih mudah faham. Tapi kalau diorang ugut negara akan muflis tahun depan, rakyat akan marah dan berontak. Kedua, alam sekitar. Nak suruh orang kita semula, amaran pasal kos urus sampah daerah akan naik tu memang berkesan. Tapi kalau cakap, bandar ni akan tenggelam banjir bulan depan, orang akan gelak je. Ketiga, imigrasi. Amaran pasal wujudnya persaingan peluang kerja tu logik dan efektif. Tapi kalau sebar ketakutan ekstrim kononnya pendatang asing akan cetus perang saudara, terus orang tolak ke tepi. Kesimpulannya, sederhana tu sentiasa lebih meyakinkan. Okey, itu politik. Sekarang, jom kita tengok dekat diri kita sendiri macam mana kita memujuk dalam kehidupan seharian. Mari kita ambil satu situasi yang sangat relatable. Bayangkan korang ada seorang kawan baik ni. Dia perokok tegar. Korang nak sangat dia ubah hidup dia dari zero kesedaran tu kepada seseorang yang lebih sihat. Mula-mula, korang try guna taktik ugutan melampau. Cakap dia akan mati awal sebab kanser. Apa jadi? Dia terus aktifkan pertahanan minda dia dan bagi jawapan macam, atuk aku isap rokok sampai umur 90 tahun. Elok je hidup. Usai korang gagal total. Tapi, cuba korang tukar taktik. Jangan sebut pasal mati, tapi fokus je dekat batuk kronik dia dan macam mana stamina dia makin pancit bila main badminton. Barulah dia terbuka hati. Dari seorang yang keras kepala, dia mula bermotivasi untuk berubah sebab ancaman tu logik, tak melampau dan sangat dekat dengan diri dia. Dan benda ni sebenarnya ada kat mana-mana sekeliling kita. Ejen insurans contohnya. Diorang lebih senang close sales bila terangkan risiko kemalangan kecil jalan raya yang kos repair kereta dia tinggi berbanding tekan prospek dengan gambar kemalangan maut yang ngeri. Dalam hal parenting pula, mak ayah yang pesan, gosok gigi, nanti gigi sakit kena cabut. Lebih didengari anak-anak berbanding menipu, esok pagi semua gigi adik luruh. Tak logik kan? Sama juga kempen keselamatan jalan raya. Video mangsa dengan cedera ringan dan rasa menyesal tu jauh lebih masuk ke dalam hati pemandu berbanding visual kemalangan ngeri berdarah yang buat kita rasa seram sejuk dan terus tutup mata. Kita beralih ke arena yang ketiga, yang berlaku di hujung jari kita setiap hari. Ancaman tentera cyber atau cyber troopers. Pernah tak dapat phishing scam?
Kalau korang dapat email scam yang terlalu ekstrim mendakwa akaun anda telah dikodam sepenuhnya dan semua duit lesap, taktik ni sebenarnya banyak kali gagal tau. Sebab bila kita baca, kita panik dan terus telefon bank rasmi untuk double check. So terus sedar itu scam. Tapi cyber trooper ni leceh. Diorang akan hantar email dengan taktik ketakutan sederhana. Terdapat percubaan log masuk mencurigakan di kesan. Amaran yang nampak simple ni buat mangsa cuak sikit, tak fikir panjang dan terus klik link yang berbahaya tu. Taktik sederhana ni memang senjata utama dorang. Selain scam pancingan data, cuba perhatikan isu boykot jenama. Kalau cyber trooper cakap ada racun dalam produk tu, orang waras akan terus tahu tu berita palsu. Tapi kalau dorang reka naratif yang munasabah macam syarikat ni hina dan tak hormat orang tempatan, kempen boykot tu akan terus viral. Benda sama berlaku dengan sentimen anti-vaksin. Kalau sebar cerita kata vaksin ada chip komputer, logik akal akan reject. Tapi kalau dorang tabur dakwaan palsu kata vaksin menyebabkan keletihan berpanjangan atau migrain kronik, cerita tu lagi mudah dipercayai dan disebarkan sebab dia tak menekan butang panik pertahanan minda kita. Alright, jadi macam mana kita nak cari titik pertengahan dari semua isu ni? Kalau kita tengok pattern rentas ketiga-tiga arena ni, politik, kehidupan harian sampailah ke perang cyber, hasilnya sangat konsisten. Taktik ketakutan melampau hanya akan bawa kita ke jalan buntu. Dia cuma cipta penafian, kemarahan atau kantoi sebagai fake news. Tapi, taktik kebimbangan yang rasional dan sederhana, inilah rahsia sebenar yang membuahkan hasil. Ia boleh raih sokongan awam, boleh ubah tabiat orang yang kita sayang dan di sudut gelap pula, ia mudahkan cyber trooper viralkan penipuan diorang. Pendek kata, realisme sederhana sentiasa menang. So, apa takeaway penting yang korang perlu ambil dan praktikkan hari ini? Simple, berhenti mencetuskan panik dan mulalah memujuk. Kalau korang nak pengaruhi orang lain untuk buat perkara yang positif, tak kisahlah nak tegur klien ke, ajar anak-anak ke, atau nak inspirasikan kawan korang supaya buat bisnes betul-betul, ingatlah mekanik lengkung ketakutan ni. Timbulkan rasa bimbang yang relevan dan logik, tapi jangan sekali-kali tolak dorang masuk gaung ketakutan ekstrim. Boleh kan? Terima kasih banyak-banyak sebab join penerangan kali ni. Kalau korang rasa ilmu psikologi ni sangat praktikal dan mind-blowing, jangan lupa tekan butang subscribe dan like supaya tak terlepas konten berharga macam ni lagi. Tapi sebelum tu, cuba korang fikirkan, apakah satu mesej atau nasihat yang korang cuba sampaikan kepada seseorang hari ini yang mungkin korang kena rendahkan sikit nadanya supaya mereka akhirnya terbuka hati nak dengar. Jumpa lagi dalam penerangan seterusnya. Bye!